Tes 1, 2, 3, 1, 2, 3 guys. Bersama dengan TNT 249S di Pantai Hospital Melaka sekarang ni. Kita ada problem sikit dengan aku punya motor Benelli ni. Tayar dia lah, tayar dia ni aku baru saja tukar dalam 2 minggu 3 minggu lepas. Tapi dia ada problem sikit lah. Problem dia ni, dia cepat hilang angin, cepat lembik, cepat pancit. So aku suspect mungkin ada bocor yang sangat kecil, cuma tak tahu kat mana. Aku dah pump keras ni, nak pergi kedai Afo. Tapi aku suspect benda yang kedua adalah dia punya valve tempat isi angin tu, dia leaking kat situ lah, dia punya air dia. Right, so kita sekarang ni kita nak pergi ke kedai Afo. Kita nak cuba untuk cari punca kepada kebocoran tu. Okey, punca kepada kebocoran. Kemudian kalau dapat lah, dia tukar dia punya valve tempat masuk angin tu lah. Okay guys, nak pergi ke food motoring ni. Kalau daripada rumah aku ni dekat Pangsapuri Bukit Beruang ni, kita buat shortcut sikit lah, lalu Sungai Putat. Ni ada Sungai Putat yang sebenar-benarnya Sungai Putat. Sungai Putat yang sering kali banjir. Setiap kali kalau musim banjir, dia akan naik air lah. Tempoh yang sudah ada warning sign, tapi tak ada kenaikan air yang melebihi paras bahaya. Mungkin naik paras bahaya, cuma tak melimpah lah. So di Sungai Putat ni tempat yang lokasi aku suka sikit lah, sebab ada banyak kedai makan kat sana. So kawasan ni dia ada banyak lah, orang kata apartmen, ada banyak rumah kampung lagi di kawasan ini. Dan ada juga di kawasan yang mana bukit-bukit tu dijadikan macam kubu Cina. Okay, itulah situasinya bila berada di kawasan yang masih lagi kampung. Jalan kampung masih lagi kampung. Tengok kereta masih banyak, kenderaan masih lagi berpusu-pusu untuk keluar masuk. Okay, so agak sempit lah kawasan ni. Oh, dia nak masuk kanan. Mana pun dia pergi ni. Aduh, Fenin lah. So kawasan Sungai Putat ni nak mengalir ke Batu Berendam ni memang jam lah. Waktu-waktu petang orang balik kerja memang kereta banyak lah. Lebih lagi sekarang ni dah musim sekolah. Dia orang sekolah ni ada yang sesi petang, tak silap aku. Jadi jam lagi lah depan ni. Memang pening kepala lah bila duduk kat sini. Okay, right. So nak ke Afo Motoring ni tak jauh pun daripada aku punya rumah kan. Jadi senang lah sebenarnya. Kan dia lebih kurang dalam 2 atau 3 kilometer lah daripada Pangsapuri Bukit Beruang. Jadi mudah lah untuk akses ke kedai Food Motoring. Food Motoring ni adalah one of the member aku kenalan kepada Pok ni, kepada Owi. Dulu pernah naik sekali lah, ride ke Kopi Mansur. Dia naik NMAX masa tu, tapi sebabkan kekangan kerja, jadi dia jarang join lah. Geng-geng Cina lah orang kata. Jangan ingat rider geng-geng motor ni Melayu je, Cina pun ramai kan. So dah lama lah sekali tu je. Lepas tu baru-baru ni tahun lepas lah dia beli motor Poknik yang S-Max tu. So dia sekarang ni dia pakai S-Max lah, cuma dah kurang bergerak sebab kurang ride. Kadang-kadang je ride. Okay, so inilah dia Food Motoring yang banyak membantu lah, yang banyak membantu motor aku lah, terutamanya kita nak pasang tayar, rantai. Dengan upah dia murah lah jugalah. Upah dia murah. Okay, so kita cakap kat dia lah, tayar bocor, tak jumpa punca. Lepas tu valve, dia punya valve apa tu, tempat masuk angin tu dah merekah. Lepas tu punca keluar kat situ kot. Mungkin andaian aku saja.
jumpa tak jumpa punca dia, punca kebocoran. Kepala. Patutlah. Okey, dah jumpa dah punca-punca bocoran. Kepala ke? Betul tak? Dah cabut dah tayar. So bocor dekat bahagian kepala dia. Nanti tengoklah dia nak pasang yang jenis bengkok ke balik ke atau yang tegak ni, aku tak tahu lah. Okey, pada di kedai Food Motoring sekarang ni, kedai yang biasa aku pergi untuk apa tukar tayar, tukar rantai. So far sekarang ni puas hati lah. Upah dia murah, everything semacam smooth. Laju siut dia buat kerja, serius. Memang laju. Kalau pakai rim yang lawa-lawa tu, mampulah nak kalau tukar tayar cala-cala macam ni. Tapi aku percaya Food Motoring ni dia okey buat kerja dengan teliti dan cermat. Okay, so berapakah upah? Aku rasa dalam 40 lebih kot, 40 lebih dekat 50 kot, untuk penukaran kepala dia. Memang kita harapkan murah lah, tapi itulah, tak tahulah harga dia berapa. Sebab nak tukar tu agak macam renyah sikit, macam kita tukar tayar kan. Kalau motor kat Chai tu tengok macam senang je. Dulu ada pakai ubat kan? Tayar. Dulu Pakai ubat dia seorang. Dulu oh dia karat lah. Pakai ubat memang kalau pakai ubat macam ni cepat rosak apa lagi. Dia punya dalam cepat karat lah. Ya. Rosak. Rosak. Tu kot sebab air masuk kot. Air kan ada banyak air tu yang tayar lama. Ubat mah kalau pakai ubat dia apa lagi cepat rosak. Okey, dah tukar dia punya kepala baru. Rasa insyaAllah dah tak ada lagi dah. So tadi Ufuk kata sebabkan aku pakai ubat dulu dalam, dia menyebabkan bahagian dalam tu dia berkarat dan cepat rosak. Cepat-cepat pun aku rasa dalam 3-4 tahun juga dia berkarat. Okay, punca daripada tu lah kot ubat tu. Ok lah, so kita tengok macam mana berapa lama lagi dia boleh bertahan. InsyaAllah lah kot. Mudah-mudahan. Tak risau lah, satu malam risau tak boleh tidur sebab kau tayar pancit. Ya, tayar baru tapi aduh, hamalau betul. Jelas ya. Ya bang. Okay lah. Tak boleh tahan. Dia bunyi je tapi pergi tak boleh pergi lah. Tak berapa nak pergi lah. Sila-sila NMAX laju je. Okey. Alah, tukar dia punya valve dia. Tukar valva dia. Aduh. Okey, alhamdulillah RM15 je tukar kepala tu. Alhamdulillah murah, RM15 saja ke. Okey, tadi dah tukar kepala valve untuk apa ni tayar kita. So RM15 alhamdulillah memang murah. Dengan Food Motoring ni memang murah. Jadi siapa-siapa korang yang ada dekat Melaka yang nak baiki motor lah apa benda semua, boleh datang ke Food Motoring. Food Motoring ni dia dengan motor besar memang dah biasa dah. Sebab tu tadi laju gila dia buat. Dia buka apa semua. Tapi aku risau juga tadi, takut mahal kan. Tapi disebabkan yalah valve tu melibatkan dia buka macam kita tukar tayar. Jadi aku pasrah lah kalau mahal. Alhamdulillah murah.
RM15. Sama harga macam kita upah tukar tayar, RM15. Kalau dekat kedai lain aku tak sure boleh tak dapat harga yang macam tu. Mungkin lebih lah kot. Lebih lagi kalau apa ni tukar bentuk valve yang sengit macam tu. Mungkin harga berbeza sikit daripada yang apa aku bayar tadi. Okay, so besok kita boleh bawa lah motor ni balik meresing. Tempoh yang sudah kita bawa Y16 kan. Ini kita bawa Benelli pula Benelli untuk minyak hitam dia dah mencapai sekarang ni RM15,000. Hari tu aku start dengan 12 ke 14. So aku guna RM5,000 lah. So patutnya ini kena dapat ke RM17,000 baru dia tukar minyak hitam baru. Alright, so far memang 5W50 S5 memang ngam lah dengan jentera Benelli TNT 2.9S. Tayar baru, rantai baru, valve untuk apa ni, tempat masuk angin untuk tayar pun baru. Semua barulah. Jadi kita dah semangat sikit dan secure untuk perjalanan jauh kita ni ke Mersing nanti, insya-Allah. Alright, dah sampai dekat lokasi rumah. Kita sambung perjalanan kita. Kita rekod kalau ada benda yang menarik di depan nanti, insya-Allah. Right. Okay guys, apa pengajaran yang kita boleh belajar daripada video ni? So untuk aku, of course lah, untuk next ni aku takkan pakai lagi dah tayar sealant tu, iaitu gam tayar yang digunakan untuk menutup kebocoran sekiranya ada tercocok paku ataupun skru. So sebab dia punya jangka masa panjang akan menyebabkan pelbagai masalah. Aku dah terkena dah ni. Aku punya tempat masuk angin tu, valve tu, dia berkarat dan menyebabkan kebocoran yang mikro. Dan selain daripada tu, tayar sealant ni juga akan menyebabkan kerak-kerak berlaku di sekitar bibir rim tu dan menyebabkan kebocoran juga bila kita tukar atau salin tayar yang baru. Boleh pakai tapi kena pastikan jangka masa pemakaian tayar sealant tu dia tak terlalu lama. Mungkin dalam 2 bulan korang kena cek balik, tukar, bersihkan dalam tu untuk pastikan dia tak bergerak. Alright guys, jumpa lagi video yang akan datang. Bye bye.